Pernah tak anda terfikir macam mana agaknya pengkaji boleh tahu pendapat jutaan rakyat dengan hanya bertanya pada 1,002 orang je? Dalam perkongsian kali ni, kita akan bongkar rahsia di sebalik semua tinjauan pendapat dan kajian pasaran. Okey, ini perjalanan kita. Mula-mula kita kena faham dulu apa beza populasi dengan sampel. Lepas tu kita akan tengok satu magic yang berlaku bila kita kumpulkan banyak purata sampel. Seterusnya kita akan kenal dengan satu undang-undang statistik yang hebat iaitu teorem had memusat. Dan akhir sekali, kita akan belajar cara nak guna semua ni untuk buat ramalan yang jitu. Jom mula? Baik, jom kita mulakan dengan yang paling asas sekali. Apa sebenarnya masalah besar yang statistik cuba selesaikan ni? Cuba bayangkan, kita nak tahu purata ketinggian semua rakyat Malaysia. Takkanlah kita nak pergi ukur setiap seorang daripada lebih 30 juta orang kan? Memang tak akan siap kerja tu. Jadi, mesti ada cara yang lebih cerdik. Dan cara yang lebih cerdik tu ialah pensampelan. Konsep dia senang je. Macam kita masak sup. Kita tak perlu minum habis satu periuk tu untuk tahu cukup masin ke tak. Betul tak? Cukup rasa sesudu je, kita dah boleh agak rasa satu periuk. Jadi, dalam bahasa statistik, satu periuk sup tu itulah populasi kita, iaitu keseluruhan kumpulan yang kita nak kaji. Dan sesudu sup yang kita rasa tu pula, itulah sampel kita. Sebahagian kecil yang kita ambil untuk mewakili keseluruhan. Simple kan? Okey, tadi kita cakap pasal rasa satu sudu sup. Tapi, apa jadi kalau kita ambil banyak sudu? Kat sinilah magicnya bermula dan keadaan jadi makin menarik. Bayangkan, bukan satu sampel, tapi kita ambil banyak, mungkin beratus-ratus sampel rawak dari populasi kita. Untuk setiap sampel tu, kita kira nilai puratanya atau min. Jadi, sekarang ni kita ada beratus-ratus nilai min yang berbeza. Lepas tu, apa kita buat dengan semua nilai min ni? Kita plotkan kesemuanya atas satu graf. Dan tiba-tiba, kita akan dapat sesuatu yang sangat istimewa yang kita panggil taburan pensampelan. Dan bila kita tengok graf ni, satu corak yang sangat cantik akan muncul. Purata-purata sampel ni kebanyakannya akan berkumpul dekat dengan purata populasi yang sebenar. Bentuk graf ni pula akan jadi macam loceng, satu lengkung normal yang kemas. Dan yang paling penting, serakannya tak luas macam data asal. Ia lebih padat dan lebih konsisten. Jadi penting untuk kita faham bezanya. Taburan populasi itu cerita pasal setiap individu. Mungkin ada yang sangat ekstrim. Tapi taburan pensampalan ni cerita pasal purata kumpulan. Dan purata ni secara semula jadinya takkan jadi se-ekstrim individu. Okey, persoalannya sekarang, kenapa corak lengkung loceng yang cantik ni sentiasa muncul? Adakah ia satu kebetulan? Oh, jawapannya tidak. Ada satu undang-undang alam dalam statistik yang menyebabkan benda ni berlaku. Undang-undang ni namanya teorem had memusat. Bunyi macam gempak kan? Dan memang pun. Teorem ni cakap tak kisahlah macam mana rupa taburan populasi asal kita. Bila kita ambil sampel yang cukup besar dan plotkan puratanya, bentuknya mesti akan jadi normal. Inilah ramuan rahsianya. Dan cukup besar tu besar mana? Selalunya, dalam kebanyakan kes, angka keramat dia ialah 30. Ya, 30 je. Bila saiz sampel kita dah lebih daripada 30, keajaiban teorem had memusat ni mula berkesan. Ini bahagian yang paling best. Tengok gambar ni. Populasi asal tu ada yang herot benyot, ada yang rata, ada yang entah apa-apa bentuk. Tapi tengok apa jadi bila kita ambil sampel bersaiz 30 dan plotkan puratanya. Semua jadi lengkung loceng yang sempurna. Hebat kan? Inilah bukti betapa kuatnya teorem ni. Dan logiknya mudah saja. Lagi besar saiz sampel kita, lagi cantiklah lengkung loceng tu dan lagi tepatlah anggaran kita terhadap populasi sebenar. Jadi, saiz sampel tu memang sangat penting. Okey, kita dah tahu pasal teorem had memusat yang hebat ni. Jadi, apa kita boleh buat dengannya? Macam mana kita nak guna kuasa besar ni untuk buat ramalan yang betul-betul berguna dalam dunia sebenar? Untuk itu, kita perkenalkan satu lagi konsep penting. Ralat piawai. Senang cerita, ralat piawai ni macam pembaris kita. Ia bagi tahu kita, secara purata, berapa jauhkah min sampel kita mungkin tersasar dari min populasi yang sebenar. Yelah, sebab kita cuma ambil sampel. Mesti ada sikit ralat akibat nasib kan? Dan formulanya pun cukup menarik. Tengok, ada N iaitu saiz sampel.
sebagai pembahagi. Maksudnya apa? Maksudnya, lagi besar sampel kita, N lagi besar, jadi ralat piawai akan jadi lagi kecil. Bila ralat makin kecil, anggaran kita makin padu, makin tepat. Jom kita tengok contoh praktikal biar lagi jelas. Katalah purata berat wanita dalam populasi ialah 64 kg dengan sisihan piawai 4 kg. Soalannya, kalau kita ambil satu sampel rawak 16 orang wanita, apa kebarangkalian purata berat mereka lebih daripada 68 kg? Perasan tak? Soalan ni pasal purata kumpulan, bukan pasal seorang individu. Kalau kita nak tahu kebarangkalian seorang wanita beratnya lebih 68 kg, kita guna sisihan piawai populasi, iaitu 4. Tapi, untuk purata 16 orang wanita, kita kena guna ralat piawai. Dan bila kita kira, ralat piawai dia cuma 1. Jauh lebih kecil kan? Ini kerana dalam satu kumpulan, kalau ada yang berat sikit, mungkin ada yang ringan sikit. Jadi puratanya saling menyeimbangkan dan jadi lebih stabil. Nampak tak bezanya? Perbezaan dari 64 kg ke 68 kg tu ialah 4 kg. Kalau untuk seorang individu, itu cuma satu sisihan piawai, boleh jadi. Tapi untuk purata satu kumpulan, dengan ralat piawai yang bernilai 1, perbezaan 4 kg tu dah jadi 4 ralat piawai. Ini adalah satu kejadian yang sangat-sangat jarang berlaku. Susah nak jumpa satu kumpulan yang puratanya lari jauh macam tu dari purata sebenar. Jadi, pengajaran utamanya ialah purata adalah stabil dan kurang ekstrim berbanding individu. Senang nak jumpa seorang yang sangat tinggi, tapi susah nak jumpa satu kumpulan yang purata ketinggiannya sama tinggi. Dan inilah sebabnya pensampelan sangat berkuasa untuk membuat ramalan. Okey, jom kita rangkumkan apa yang kita dah belajar. Pertama, sampel membolehkan kita mengintip ciri-ciri populasi yang besar tanpa perlu kaji semua orang. Kedua, bila kita kumpul banyak purata sampel, ia akan membentuk taburan normal yang boleh diramal. Kenapa? Sebab adanya teorem had memusat. Dan akhirnya, semua ini membolehkan kita mengira kebarangkalian dengan sangat tepat. Jadi, lain kali bila anda nampak apa-apa tinjauan pendapat atau hasil kajian, soalan pertama yang patut muncul dalam kepala ialah berapa besar sampel dia. Sebab sekarang anda dah tahu, kekuatan satu kesimpulan tu bukan terletak pada tajuk berita yang gempak, tapi pada asas statistik di sebaliknya, iaitu saiz sampel yang digunakan.